jalan-jalan ke Pasar Borong Seladang. Ya, situ. Berapa 1 kilo ubi? 3 ringgit. Yang berapa? Ubi ungu ada, Ubi ungu ada. Ubi ungu ada. Itu mana? Ya, saya. Bagian atas sana. Itu tak kereta cepat masuk. Salam bu lah. Mana kita? Mana kita? Pernah lagi satu. Nah, situ atau. Kita beli ubi guys. Kunci apa tu? Kunci dah ada? Ubi ya? Tak ada ubi tu. Gitu. Ubi dia kecil lah. Nah, cari ubi ungu guys. Mana ni mah? Ni. Ubi. Berapa? Ubi ungu? Berapa? 3 ringgit. Mana 3 ringgit? Itu 2 ringgit itu biasa. 2 ringgit saja. Ini tulis 2 ringgit. Itu tulis 2 ringgit. Ambillah 2 ringgit. Berapa? Oh, pegangnya 3 Beli mah? Ini sudah cincai. Beli. Berapa kilo? Beli 2 lah, 2. Besar. Janganlah besar. Kecil-kecil. Itu warna madunya. Inilah madu. Itu mana? Kuning ada juga? Tak ada. Ini dalam inilah madu. Ini. Ya. Mal tolong pilih yang bentuk-bentuk kena. Nah, harus ke. Bui guys, 2 ringgit 1 kilo. 3 kilo pun tak apa lah. Untuk anda 3 kilo pun tak apa. Boleh tak? Besar sangat tu. Tu okey tu. Apa dia ni? Dia bukan. Iyo, ungu. Oh, bukan ungu lah nak. Kan? Bukan ungu kan? Tu ambil tu panjang sikit tu. Ambil sekilo, 2 kilo lah. Tu balah bawah dah. Tu tak payah lah. Tak payah. Balah tu pun. Lalu, sekilo tandas. Petronas. Apa Petronas?
Okey lah dia. Hah? Tu. Dia 2 lah, 2 kilo. Up. Ni guys, ubi ungu. Pasar Borong Selayang. Kita kat Pasar Borong Selayang ni. Ada 2 kilo dah. Ada 2 kilo. Ada 2 kilo tak? Ni Pasar Borong Selayang dekat bawah jambatan. Selesai dah. Ubi dapat 2 kilo. 2 kilo je. Situ peternak sana. Tu peternak situ ah. Pergilah. Berak pergilah. Saya pergi sini lah ya. Nanti cari sini tau. Nanti cari ubi ungu. So kita cari ubi ungu. Tadi bukan ungu, putih isi dia. Bukan ungu guys. Pinang pun ada guys. Pisang, pinang, nanas. Oh. Pisang, nanas. Pisang mana? Kita cari pisang, nanas. Nanas dah. Pisang tak ada ya? Oh, pisang sini. Nangka ada. Nangka cuba dak masak. Cuba dak masak belam-belam bin. Ubi ungu. Ubi ungu ada bang? Ubi ungu ada? Pisang sali ada bang? Tak ada tak? Tak ada. Tak ada ubi ungu guys. Ubi ungu tak ada? Ubi ungu tak ada. Itu kuning. Berapa merah? Ubi apa tu kuning tak? Berapa 1 kilo? Kuning. Ubi 3,5. Bukan 2,5. Datang pun 3 Ya. bos punya harga lah. Oh. Tapi kita jual beli, kita cakap 3,5 dia suruh 3,5 lah. Bagi saya 1 kilo boleh. Boleh. Ini pun mau juga. Nih. Boleh bos. Hi morning. Guys, sama menteri salam mo. Ubi kayu pun ada. Ubi ni kuning pun ada. Ubi kayu ni. Boleh lah ni. Panjang guys, kadang-kadang besar-besar ubi ni. Ni ubi juga. Ubi juga ni. Suka kan. Ni boleh cukup dah ni. Mata sih baik. Oh, kampung, kafe. Plastik, guys, plastik 1. Ya, bos.
Sedap makan nih. Baru nih om. Bos. Ini berapa? Ini berapa? 2,5 saja. Nah, itu sama lah, 2,5 juga lah tuh. Itu 2,5 juga lah. Mana? Itu kuningnya. Bos, tabli. Kata mejanya matanya narkikin jasa. Tia. Ini lah bang, akan naik Dah. ni. Berapa tuh? Ada 2. Ya, tengok. Orang narkikin macam. Dah beli ubi. Ubi kayu. Dah beli ubi guys. 6 ringgit. Tuh kuning mau juga. Bagi 1 kilo. Kuning. Kuning kecil ke besar? Kecil lah. Kecil. Besar tak sedap. Nih. Apa? Orang boleh. Daun dah banyak. Orang Surabaya. 10.000. Kasih. Dah banyak lah kau. Oh sama. Ya bos. Sorry ya, tangan kiri ya. Sorry ya. Ada juga minta maaf sama ada orang kecil, abang besar, abang Ya. boleh. Ya. Ada tak boleh, ada kena orang kecil lagi. Oke, masih ya. Oke, terima kasih. Tengok. Tengok. Sama-sama. Tak apa loh untuk awamnya masak. Tengok pisang mana pisang. Apa? Apa? Berat. Sekarang original 3.000. Nah, kita dah selesai guys. Dah selesai. Dah selesai. Dah. Tunggu kejap. Tunggu barang lain pula. Tunggu barang lain. Pisang abu. Pisang abu ni. Pasar Borong Selayang. Pasar Borong bawah Jantas. Nah, pisang. Saya mau rebus yang mangka ni. Yang mangka ni sedap. Kalau yang masak tu tak boleh. Masak sangat. Nak rebus guys. Berapa sekilo bang? RM3. Hah? RM3. Lembut sangat oh. RM3 sekilo. Aduh. Itu sangat boleh.
Ya dah. Nah, ni pisang ni. Sedap ni rebus. Saya rebus kan dia macam tu je. Ada besar. Tak. Rebus macam tu sedap. Kayak kelapa. Tengok. Sedap. Pisang. Okey. Berapa bang? Tu. Ha? Berapa ringgit? Mana? Mana-mana? 46. 46. Saya bagi duit 10 kan? Oh iya, semua rumah haji. Balance saya beli ubi tadi. Tak boleh ingat kan? Iya, lupa bang. Tak apa. Betul. Kadang lupa biasa lah bang. Terima kasih. Dah. Dah selesai guys. Iya. Ni Mama. Ni. Dah dapat ubi. Ubi ungu tak ada lah, Ma. Ha? Ubi ungu tak ada. Yang ungu ni. Tak isi dia mana ada ungu. Isi dia tak ungu, itu putih. Sekejap je. Dalam siri tu nak. Dah banyak lah beli ubi. Tadi saya beli 2 kilo lagi. Tu ubi. Beli lagi ni tak? Mana? Ni 2 kilo lagi ya beli ya? Sekilo. Dah, beres. Boleh main? Tak. Ni nanti kena ambil yang punya ni. Ha? Apa? Nanti sampai Batu Kiem tu dia tinggal, ni kena ambil yang punya ni. Siapa ambil? Ha? Punya ambil tu. Maunya iya? Allah. Tayar kan masuk dalam. Motornya masuk dalam. Tak boleh. Dulu tak ada. Iya tak jalan, demam nanti. Demam nanti. Saudara-saudara, kita selesai sudah membeli makanan, membeli ubi, pisang macam ni atas baku motor. Ubi kayu, ubi ungu, ubi madu pun ada. Kita dah beli. Kita gerak lagi. Kita rebus. Kita rebus pakai kelapa ubi ni. Pisang pun macam tu. Mari kita rebus guys. Ni di Pasar Borong Selayang. Laporan tengah hari ini di Pasar Borong Selayang guys. Okay guys.